Belagak nak mampui. Ni, aku pun dah dapatkan lah dompet Extreme Leather macam hang tu. Jom aku review dekat hampa. Masa untuk unboxing. Dari segi pembungkusan sama saja dengan tali pinggang Extreme Leather yang aku beli sebelum ni. Dapat kotak dan juga satu beg kain. Bila kita buka dalam dia, ada promosi lah. Menunjukkan Extreme Leather ni ada jual barang-barang yang lain juga. Itu tak penting, kita tengok dompet terus. Kotak campak tepi je. Masak untuk koyak. Wow, dia balut dengan rapi ya. Kita keluarkan dulu semua sisa-sisa yang tinggal dalam dompet ni. Macam silika gel dengan span ni. Selesai unpacking, kita tengok dari segi design dompet ni pula. Panjang dompet ni 16.5 cm. Manakala lebar dompet ni 8.8 cm. Dari segi ketebalan, aku tak pasti sebab dia tak tulis. Aku pun tak pernah ukur. Bahagian depan dompet ada logo Extreme Leather. Dekat belakang tak ada apa-apa. Pilihan design ada 3, iaitu 2 window, multi-card dan juga coin pocket. Version aku ni adalah multi-card. Walaupun ni version untuk multi-card, tapi jangan risau, dia tetap ada slot untuk kita masukkan duit shilling dekat bahagian tengah yang berzip ni. Dari segi kualiti dan material dompet ni, katanya dompet ni diperbuat daripada kulit lembu asli. Dari segi slot, katanya ada 19 slot. Jom kita kira tengok, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 slot. Nipis macam ni ya? Budak tu dia ingat dia saja ada dompet ni. Aku pun dah beli dah. 2 minggu kemudian. Setelah penggunaan aku selama 2 minggu, satu perkara aja aku nak cakap mengenai dompet Extreme Leather ni. Kalau anda ni suka simpan dompet dalam poket seluar, lepas tu reja lasak, sat bercangkung, sat berdiri, kena hati-hati. Sebabnya bila dah terkepak dekat hujung ni, bucu ni, kita dah tak boleh perbetul lagi dah. Tengok macam situasi aku sekarang ni. Bukan bermaksud dompet ni tak berkualiti. Dompet ni ada kualiti. Tapi mungkin disebabkan material dia yang tak tahan terhadap tekanan. Tolong cakap dengan KL supaya dia boleh improve lagi kualiti dompet ni. Bukan dompet ni tak kualiti dah. Dompet ni okey. Kalau hampa letak dalam beg saja, dompet ni memang nice. Kulit lembu lah. Bukan kulit babi, bongok.